Assalamualaikum, selamat kembali ke podcast Sembang Kelentong. Sekejap dapat dalam sekelip mata je. Baik, saya setuju dengan statement anda. Walaupun satu je pelayan, bila terbuka tu, banyak AI tak makan rasuah. AI tak. Okey, kembali lagi. Saya dah paksa orang-orang kat sini. Siapa nak jawab dulu? Especially kepada kesan ni kita ada dua tau. Okey, Assalamualaikum, selamat kembali ke podcast Sembang Kelentong. Hari ni kita akan membincangkan tentang topik yang tak berapa nak hangat, tapi boleh menjadi pembincangan orang ramai, menjadi persoalan kepada orang ramai. Korang nak tahu topik tu apa? Kita akan cakap pasal boleh tak AI gantikan manusia dalam industri pelancongan? Okay, macam yang korang nampak kat meja sekarang kan, kita ada 2 air. Ada 4 lah air. So, takkan saya seorang kan kat sini. Jadi, saya akan menjemput tetamu kita. Dah boleh masuk? Duduk Boleh duduk. Sorry, kerusi korang tinggi sikit Bolehlah mengenalkan diri dulu. Start daripada saya dulu Daripada awak dulu. Okay, nama saya Nur Aiman Adam Takif bin Rahmat. Saya berasal daripada Selangor. Nama saya Imam Mikael Muhammad Syariah. Saya berasal dari Johor Bahru. Itu saja. Saya dah kenalkan tetamu kita, tapi saya sendiri tak kenalkan nama saya. Saya Amir Aziz. Saya host bagi podcast Sembang Kelentong pada hari ni. Soalan pertama saya, korang tahu tak pasal AI? Tahu. Apa yang korang tahu pasal AI? Takif dulu. Pasal AI ni dia satu teknologi yang moden untuk zaman sekarang lah. Yang saya tahu lah. Itu yang awak tahu lah. AI ni mudahkan bekerja. Mudahkan pelajar-pelajar macam kita ni mudahkan AI. Maklumat sekejap dapat dalam sekelip mata je. Kelip mata, Ya. petik jari lah. Sekarang semua ujung jari lah. Jari je. Ujung jari Okay lah. Bagi saya lah, AI ni nak cakap dia memudahkan, boleh kata memudahkan jugalah. Tapi tak semua benda dia boleh mudahkan lah. Okay lah, soalan pertama saya akan tujukan kepada Takif dulu. Soalannya pertama. Okay, soalan ni saya akan tanya semua orang lah. Pernah pergi bercuti? Pernah pergi bercuti Ada tak pengalaman dengan AI masa bercuti? Pengalaman dengan AI masa bercuti? Ada. Contohnya lah, saya tak tahu. Saya dah sampai ke destinasi tu, tapi saya tak tahu nak pergi mana. Tak tahu tempat-tempat menarik dekat destinasi saya tu. Jadi saya akan gunakan bantuan AI untuk membantu saya lah. Faham? Jadi AI tu banyak membantu dalam masa awak pergi melancong lah. Yes, AI ni sangat membantu kita kalau sekiranya kita tidak tahu. Kita nak benda tu on the spot. Jadi semuanya zaman sekarang semuanya di ujung jari, kita just tulis saja. Dan dia akan bagi dengan pantas. Baik. Okay. Pernah pergi bercuti? Pernah. Apa pengalaman dengan AI masa bercuti? Okay, time tu saya nak cari makanan. Tempat tu saya tak tahu. Saya tak berapa familiar lah tempat tu. Saya tanya AI, chatbot. Saya tanya, makanan apa sedap di JB? Dia listkan lah satu persatu kedai di mana terdekat dengan saya. So saya agak, membantu juga AI ni untuk saya. Time tu pergi makan kat mana? Dekat Yongping. Kat Yongping. Jadi dia ramai Cina kan, saya tak tahu halal ke haram. Tapi makan je lah. Makan je lah. Dan je AI dah bagi. Nanti share location Boleh. Sedap tak sedap? Alhamdulillah sedap. Boleh. Nanti share location. Ada soalan lagi? Ada. Banyak soalan saya nak bagi. Banyak. Menarik. Jangan tahu. Menarik, memang menarik. Okay. Soalan yang sebenar-benarnya, pada pendapat anda, bolehkah AI menggantikan tour guide sepenuhnya dalam tourism industry? Dalam tourism industry. Ya. Bagi saya, AI ni dia boleh membantu. Tapi sedikit saja. Sebab macam tadi saya cakap, dia hanya boleh bantu kita dengan berikan jawapan cepat, bagikan destinasi yang menarik, tempat-tempat menarik, restoran menarik dan sebagainya lah dengan pantas. Tetapi berbeza dengan tour guide manusia. Dia tidak akan sesuai kalau guna AI untuk dijadikan sebagai tour guide. Sebab kita sebagai manusia ni, kita ada, orang cakap kita ada pengalaman. Betul? Yes, dengan pengalaman kita boleh ceritakan dekat pelancong-pelancong apa yang ada dekat tempat ni, pengalaman yang kita pernah rasa dekat tempat ni. Tapi AI tak boleh. So bagi saya lah, AI ni dia hanya boleh sekadar membantu saja. Dia tidak boleh jadi tour guide sebenar. Dia hanya boleh menjadi pembantu tour guide. Dia memang tidak boleh jadi tour guide lah, sebab dia tidak boleh cerita. And kadang-kadang kalau kita pergi keluar melancong, kalau kita jadi as a tour guide, pelancong-pelancong ni kadang banyak kerenah.
Betul. Betul? Jadi kadang-kadang ada benda yang soalan yang random-random yang kita pun tak bersedia dengan soalan tu. Jadi manusia ni dia tahu soalan-soalan yang ditanyakan oleh pelancong dengan pengalaman yang ada oleh tour guide ni boleh menjawab. Tetapi kalau pelancong tanya tentang benda-benda yang spesifik, benda-benda yang lagi mendalam, AI tak boleh. Jadi seperti yang saya highlightkan tadi, AI ni hanya boleh menjadi pembantu kepada tour guide saja. Dia tidak boleh menggantikan tour guide. Baik, saya setuju. Saya Itu setuju saja dengan daripada statement anda. Saya setuju dengan statement Takif. Ada lagi soalan? Ada. Sabar je. Adakah nak pergi kat imam dulu ke? Tak apa, saya akan teruskan dengan awak dulu. Straight Saya akan saja. teruskan dengan awak Baik, dulu. boleh. Okay, statement awak tadi saya setuju, sangat setuju. Sebab yelah AI kan, AI pun kadang tak sempurna juga macam kita kan. Betul. Jadi kiranya AI dengan manusia boleh bergabung sepatutnya. So dia takkan bergantikan, dia akan bergabung lah. Dia jadi padu punya. Betul. Lama tunggu? Lama ke tunggu? Saya ada lagi. Ada lagi masih ada lagi Masih ada. Minta maaf lah buat awak rasa macam awak tak ada kat sini Tapi tak apa, sekarang kita buat dia pula rasa macam tak ada kat sini. Tak apa. Okey. Soalan yang pertama lah untuk Imam. Soalan yang pertama Okey, ni berbalik kepada soalan yang pertama sekali saya tanya tadi. Awal-awal tadi saya tanya tadi. Apa contoh AI yang Imam pernah pakai masa pergi melancong? Okay, contoh AI dia adalah ChatGPT. ChatGPT. Baik. ChatGPT saya gunakan apabila saya di luar kawasan saya, apabila saya pergi melancong di negara luar atau tempat yang menarik saya ingin pergi, saya akan chat dia. Faham? Atau kita menggunakan kenderaan, kita tak tahu kenderaan apa yang murah di sana. Faham? Kita tak boleh main naik je. Sebab kita tak tahu harga currency duit mereka dengan sini. Currency mereka berbeza. Sebab tu kita kena tanya ChatGPT macam mana duit kita naik atau turun. Jadi kiranya benda ni boleh libatkan currency jugalah. Melibatkan currency, melibatkan transportation, melibatkan makanan, kira hotel. Keseluruhan lah. Faham? Bagus Ya. Suka dengan jawapan dia, suka. Menarik jawapan dia. Dia macam bebas. Dia dalam walaupun satu je pelayan. Bila terbuka tu, banyak pelayan dia. Bukan nak cakap apa tu. Ya. Inilah AI yang kita tahu. Saya rasa invested tau dengan awak punya jawapan sekarang ni. Inilah AI. Kita tak tahu tapi inilah AI. Inilah AI AI tak makan rasuah. AI tak. Itu je saya cakap. Itu paling saya setujulah, AI memang tak makan rasuah. Tapi manusia pun tak semua makan rasuah. Betul. Macam saya tak makan rasuah. Macam Takif makan rasuah. Saya tak makan rasuah. Tak makan rasuah. Imam Saya lagilah tolak. tolak. Memang kita akan tolak rasuah sepenuhnya Jangan makan rasuah guys. Nampaknya itulah soalan terakhir yang saya akan berikan kepada anda berdua, Takif dan Imam. Dah ada soalan dah? Dah tak ada soalan, minta maaf. Walaupun tadi saya cakap banyak, tapi banyak tu bukan untuk awak. Okay. Terima kasih. Jumpa lagi. Dah nak 2 kali salam ke kau sih? Minta maaf. Okey, itu saja daripada 2 tetamu kita. Yang pertama, kita ada lagi 2 tetamu Jangan risau. Kembali lagi. Okey, kembali lagi. Kita rehat kejap Penatlah bercakap dari tadi. Sekarang saya dah jumpa lagi 2 tetamu Saya dah paksa orang-orang kat sini. Tanya semua orang tak nak Jadi saya jumpa 2 orang ni lah. Jadi saya akan menjemput lagi 2 tetamu kita. Salam. Sihat Sihat dulu Kita akan tanya pula nama diorang. Kenalkan diri. Nama saya Muhammad Ani Hakimi. Saya baru 19 tahun. Tu je? Ya. Tu je boleh. Okay, tolong perkenalkan diri. Hello guys, saya Muhammad Muaz. Saya memang totally random dipanggil oleh host ini untuk mengupas sedikit sebanyak tentang AI tuan. Dengar tadi pasal AI? Ya. Oh dengar. Dia dengar. Saya dari tadi memang melihat suasana Oh podcast di sini. patutlah dia nak duduk sini. Ya. Faham? Terima kasih kerana memberi saya peluang. Boleh. Sama-sama. Okeylah. Saya akan mulakan dengan soalan yang saya tanya dengan tetamu sebelum ni Okey. Siapa nak jawab dulu soalan ni? Saya jawab dulu. Awak jawab dulu Okey. Okey, soalannya senang je. Pernah pergi bercuti? Pernah pergi bercuti paling jauh pernah pergi cuti kat mana? Paling jauh saya pergi Sarawak. Sarawak paling jauh jauh betul tu. Okeylah. Soalan saya,
Masa bercuti apa pengalaman awak dengan AI? Okey lah, antara pengalaman saya time bercuti guna AI ni kan. Time saya pergi KL, saya macam pening tau nak guna transportation yang mana. Sebab KL macam-macam transportation ada. Ya. Kita ada taksi, ada bas, ada kereta api, LRT semua. So saya tanya AI, nak guna mana satu? Mana yang lagi efisien dari segi masa, perbelanjaan semua. So AI ni dia bantulah bagi saya memilih transportation yang lagi tepat Faham? untuk saya melancong. So saya rasa tu je lah antara pengalaman yang saya dapat guna AI ni time melancong. Baik, saya suka jawapan dia. Saya suka tetamu kita hari ni ya. Okeylah, saya teruskan dengan Muaz tadi. Ya saya. Muaz, okey. Pernah pergi bercuti tak? Itu jawapan yang sangat obvious lah. Mestilah Majoriti pernah. penduduk bumi ni memang Mestilah pernah mesti bercuti. pernah. Okey, mana melancong. paling jauh paling jauh pernah bercuti ke mana? Paling jauh ya. Saya pernah menunaikan umrah pada tahun 2023. Alhamdulillah. Itu so far paling jauh lah, iaitu di Arab Saudi. Okey. Pengalaman dengan AI masa Muaz pergi bercuti. Sewaktu kita melancong ke, especially kepada dekat negara orang lah. Kerana jika kita tak tahu selok-belok di negara orang, penggunaan AI seperti map dapat membantulah untuk pergi ke location supaya dapat menjelajahi Dengan senang di lah. kota dengan lebih mudah. Okey, baik. Saya akan teruskan dengan soalan yang pertama lah. Pertama ni macam biasalah, saya mula dari kiri. Walaupun kanan lebih afdal tapi saya mulakan daripada kiri. Okeylah, soalan pertama lah untuk Anik Untuk Anik soalan pertama. Boleh. Adakah AI akan menyebabkan ramai pekerja hilang pekerjaan? AI saya rasa AI ni memang agak risiko bagi pekerja dalam bidang pelancongan. Sebab apa? Okey lah, contoh dalam satu organisasi pelancongan, kita menggunakan AI. Awak rasa akan lebih baik pekerja ke dalam satu organisasi tu? Ya, dah kurangkan lah. Dia mesti akan kurangkan pekerja. Sebab apa? AI ni dia lebih mudah. Dari segi kos, dari segi masa, AI ni lagi boleh buat kerja dengan lebih laju berbanding dengan pekerja biasa. Kos pula, kebaikan AI sekarang ni ada yang free je. Betul? So lagi mudah untuk organisasi tu pilih AI berbanding pekerja. Betul? So kebaikan pekerja dekat organisasi pelancongan dari segi pelancongan ni memang akan menyebabkan ramai orang hilang kerja. Faham? So saya rasa AI ni memang akan bagi efek yang sangat negatif lah untuk kebaikan pekerja di luar sana. Faham? So saya rasa dia kesan yang tak baik sebenarnya. Saya rasa tu je. Itu je Okey, kita berbalik kepada Muaz lah Sekali lagi minta maaf kalau buat rasa macam tak ada kat sini Sekarang kita buat dia pula rasa macam tak ada kat sini. Tak apa. Okey, soalan yang pertama lah untuk Muaz Soalannya adalah untuk Muaz lah, mana lagi dipercayai? AI ataupun manusia? Sejujurnya kalau tanya pendapat saya berpihak kepada tengah-tengah lah, iaitu Tengah-tengah ada. kedua-duanya memberi Natural lah, manfaat natural lah. masing-masing. Ya, betul. Baik. Okay, let's say AI dia boleh memberi manfaat dari segi pemberian maklumat yang tepat dan jelas. So apa yang saya nak sampaikan ni, yang bila AI memberi maklumat, kita terus dapat. Faham? So kita pergi ke benefit tour guide lah pula. Okey. Tour guide ni dia mempunyai pengalaman yang sangat mendalam. So seperti saudara Anik cakap tadi, yang tour guide ni kita tak boleh samakan dengan AI. Kira dia ada benda yang tour guide tahu, macam ada Ya, cerita yang tour guide tahu yang Yes. AI takkan tahu lah. Yes. Faham? Supaya bila kita guna khidmat tour guide ni, trip pelancongan kita jadi lebih fleksibel dan lebih menarik lah. Faham? Okeylah, kita pun dah sampai kat penghujung video kita penghujung podcast. Ya, betul, dah sampai. Tahu-tahu dah sampai penghujung. Ya, borak punya borak kita dah sampai penghujung podcast kita. Tak apa, kita boleh borak lagi lepas habis video ni, sebab video ni pun tak boleh lama-lama. Ya, betul. Jadi itu saja daripada Sembang Kelentong. Korang nak tahu tagline kita apa tak? Apalah. Tagline kita apa ya? Tagline kita Tagline kan? kita apa ya ni? Nak tahu tagline kita apa? Apa dalam kita Tagline kita QQ lucu. Okey, jom kita buat lagi sekali Okey.
1, 2, 3. QQ lucu. Okay, jumpa lagi di podcast yang akan datang. Terima kasih. Bye bye. Muka seram tengah bincang hot. Hello. Ma dengar tak Ma? Semua tak function ni. Aku boleh tak? Tak ya tak? Dia dah jap. 1, 2, 3. Banyak lagi tu Jam jadi baik tu esok. Prop. Assalamualaikum, kembali lagi kita dalam channel kami. Kita punya nama ah? Itulah. Kita tahu. QQ lucu. Macam bodoh. Tak kelentong ah. Borak kelentong ah nama. Borak cool 8. 3BK. Kata 30 second ni karakter. Orang dah in karakter tu.